Ngak komeng, teguran ini khas kutujukan padamu. Jangan hina agama kami, solat kami dan sebagainya. Begitu juga dengan orang yang memakai tudung. Kamu katakan seperti mana ibaratkan cacat otak. Kamu tidak sedar ngak komeng. Agama Islam ni adalah agama yang sebenar-benarnya, agama Allah. Dan percayalah, dunia ini sementara ngak komeng. Kamu jangan hina agama kami seperti mana kamu menghina agama kamu. Seperti mana begini, kami tidak pernah menghina agama kami seperti mana kamu lakukan ini dengan komen. Kamu boleh buat lawak pada agama kamu sebab agama kamu tidak benar. Agama kami, Allah lah yang maha berkuasa atas segala alam semesta ini, termasuklah diri kau tu yang dicipta darinya. Dan jikalau kau abaikan, kau akan mendapat laknat di neraka selama-lamanya di akhirat kelak. Dunia ni sementara dengan komen. Kami tak heran langsung kalau kau nak menguasai dunia ini, kerana ini adalah tempat ujian sementara. Buktinya kita tidak lama kita akan meninggalkan dunia ini dan hidup selama-lamanya di akhirat kelak. Kami berjuang untuk mendapatkan yang sebenarnya, perjuangan yang dituntut oleh Allah SWT. Kamu menghina agama kami, kami tidak reda, kami tidak rela. Kami akan menentang sehabis-habisan. Bukan kerana kami nak seperti kamu untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan di dunia ini. Kami mempertahankan kerana Allah mewajibkan kami mempertahankan agama kami, supaya kami mendapat balasan yang setimpal, yang terbaik di syurga kelak, di tempat yang selama-lamanya. Kalau kamu tidak insaf dan tidak mempelajari agama Islam, buruk padanya dengan komen. Sedarlah kan, semoga kamu diberi hidayah. Ini adalah pesanan terakhir daripadaku. Janganlah hina agama kami seperti mana kamu menghina agama kamu ini. Lakum dinukum waliyadin.